perkara dalam bilik, perkara dalam kelambu, dalam selimut. Tapi kewajipan Rasulullah, isteri Rasulullah terpaksa turunkan kepada masyarakat bapa, kemudian ibu yang kedua dalam soal ini, iaitu pendidikan asas. Yang pendidikan asas iaitu terkandung dalam sebuah hadis yang maksud yang berbunyi Muru sibyanakum bis-salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Ini merupakan didikan asas. Ya? Muru sibyanakum bis-salati li sab'in. Suruh anak-anak kamu itu sembahyang sejak umur 7 tahun. 7 tahun suruh dia sembahyang. 7, 8, 9 sebelum 10. Suruh saja. Tak mau dia pujuk dia. Ya, tak mau cara pujuk, marah-marah dia. Pengeh-pengehkan dia, suruh dia sembahyang. Cukup 10, wadribuhum li 'ashrin. Dengan pujuk, dia tak mau sembahyang juga. Dengan marah-marah, tak mau sembahyang. Kena pukul dia. Supaya dia sembahyang. Ini perempuan-perempuan amanat yang asas yang penting. Banyak ibu bapa cuaikan amanat ini. Bila ini tercuai, maka ibu bapa akan menghadapi banyak rentangan-rentangan kesusahan di masa yang akan datang bila nak mendidik anak. Ini satu rahsia. Banyak. Suruh semayang. Maknanya 7 tahun suruh semayang dah beres. Dah elok semayang. Maknanya sebelum 7, 6 tahun, 6 tahun setengah, masukkan tadika semayang. Mesti masukkan. Ada tadika khas untuk semayang. Hanya tadika agama. Jangan kita nak hantar tadika boleh tulis Rumi, tadika untuk bahasa Inggeris, tadika kira-kira, tadika itu ini. Jangan. Mana boleh itu, tapi ilmu jangan diketepikan. Tadika agama, tadika semayang. Supaya 7 dah boleh terus semayang. Ya? Ini amanat yang sangat penting. Bila ini terabai, banyak ibu bapa anak dah sudah 10 tahun selalu tak kisah lagi. Ini nak semayang lah. Tak semayang sudah gasak dia lah. Banyak. Ini tak boleh. Dan saya nak cakapkan kepada ibu-ibu sampai panjang-panjangkan. Perkataan ini memang ada dalam hukum ada. Tapi barangkali ada orang tidak begitu mau sampaikan dengan cara jelas, terang. Ya? Ibu bapa yang memberi anak-anaknya makan sejak daripada umur 7 tahun, anaknya kalau tak sembahyang, hukumnya haram. Beri dia minum, sedangkan anak tak sembahyang, hukumnya haram. Berikan pakaian dia, sedangkan anaknya tak sembahyang, hukumnya haram. Apa saja ibu bapa yang membiayai anaknya daripada 9 tahun, 10 tahun, kalau anak tak sembahyang, segala apa yang belanja hukumnya haram. Berdosa. Ya? Ini harus kita tahu. Lagi sudah lama anak kita tak sembahyang, kita beri dia makan, beri dia minum sehingga bulat badannya, gemuk kedempul dia semua. Kita dapat dosa dengan kita buat. Ini harus kita tahu. Kadang-kadang ibu bapa tak tahu, tak sedar. Kita, bapa-bapa, pagi-pagi lagi, kelap-kelap lagi, dengan rasa berat hati meninggalkan rumah tangga, anak, isteri tinggal kerana nak mencari sesuatu makanan, sabung nyawa. Kalau hari ini keluar, ya, kalau orang Kuala Langat kadang kerja di Shah Alam Kuala Lumpur, nyawa macam telur di dalam tanduk. Sikit dia silap kenderaan, bermaut. Tapi tak serik-serik, pengen. Kerana nak cari makan, nak tanggung nafkah nak sering, ingatkan dapat pahala. Rupanya berdosa, haram hukumnya kerana anak-anak kita yang di bawah tanggungan kita tak sembahyang. Ya? Pasal apa? Ini adalah perkara asas.
mesra itu. Saya rasa perlu ini saya titik berat sebab segala-galanya berpunca daripada sini. Daripada amanat ini. Berpunca daripada sembahyang. Ini punca. Sebab ini merupakan asas. Ya, asas agama. Tiang agama. Kalau ini tak sempurna, yang lain menumpang. Forok-forok dia. Cabang-cabang dia yang menumpang mengumpulkan dahan, ranting, daun, menumpang. Kalau batangnya tak tegak, tiangnya tak tegak, semua tak boleh pakai. Ini masalah asas. Mungkinlah ini satu kesilapan sebab kita umat Islam hari ini, saya kata pada permulaan tadi, tak ada keperalatan, tak ada itu ni sebab hari ini nak tengok orang tak semayang, yang tak tahu semayang, banyak yang tak kisah hanya dengan ibadat semayang. Jadi ini masalah. Kalau ikut betul-betul kita nak bermesra dengan orang tak semayang, termasuk anak keluarga kita, nak mesra, nak kasih sayang, tak boleh. Hukum tak boleh. Kita ingat satu ayat Quran. Tuhan kata, La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah wa rasulahu in kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulama-ulama mengata tak boleh berkasih sayang, tak boleh kedudukan, makan, minum sama, berdalilkan ayat ini. La tajidu qawman, kamu takkan berjumpa orang, kaum, yu'minuna billah wal yawmil akhir. Kamu carilah pergi atas muka bumi ini, kamu tak berjumpa orang yang betul-betul kalau dia beriman dengan Allah dan hari kemudian, kalau betul, kalau dia puluh-puluh iman dia, ulu-ulu, ikut-ikut, tak tahulah. Tapi Tuhan kata, La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir. Kamu takkan berjumpa, kamu takkan bertemu orang yang kalau betul-betul dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, yuwaduna man haddallah wa rasulahu. Mereka masih mahu berkasih sayang, beramal mesra orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka melanggar perintah Allah Rasul banyak. Tak puasa, tak bayar zakat, tak haji, tak itu, tak ini. Ya, bahkan yang dilarang dia buat, Tuhan buat. Dia berjudi, berzina, minum arak, bagai-bagai. Ini melanggar perintah Allah Rasul. Tapi pelanggaran yang paling keras hukumnya, yang paling berat hukumnya, orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang tak sembahyang. Ini pelanggaran yang paling keras. Kata ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi, kami tak tengok, kami tak tahu satu ibadat yang kalau ditinggalkan jadi kafir. Kami tak tahu. Kami tahu ada sembahyang saja. Sembahyang saja bila tinggalkan dia akan jadi kafir. Yang lain kami tak tahu. Kata sahabat-sahabat. Ya. Jadi ini berbalik, ayat ini balik. Kalau kita terjemah khusus, secara khusus, kamu carilah di atas muka bumi ini, kamu takkan berjumpa orang yang mahu berkasih sayang, beramal mesra dengan orang yang tak sembahyang. Siapa dia orang tak sembahyang ni? Tak boleh bermesra, tak boleh inkanu aba'ahum, walaupun orang itu ayah kita sendiri. Ayah kita. Takdirnya lah ayah kita. Ya, satu wajib anak menanggung nafkah, bawa ke rumah kita, beri makan, beri minum, beri pakai. Wajib. Tiba-tiba dia tak sembahyang. Boleh itu dia kata, gasah dia lah, dia orang tua, cakap-cakap kerang, derhaka pula. Dia tak sembahyang, itu bab dia lah. Kita beri makan, beri minum. Tak boleh. Tak boleh. Walau ayah. Inkanu aba'ahum. Walau anak mereka, ayah kita sekalipun. Au abna'ahum atau anak kita sekalipun. Tak boleh. Kita nak yuwaduna, berkasih sayang bermesra, tak boleh. Au ikhwanahum atau adik-beradik. Ini dah jauh sekali lagi.